Assalamualaikum, saya nak tunjukkan cara-cara ikatan buku sila. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Mesinnya untuk 2 tali sama saiz. Contohnya mengikat tali kemah, mengikat tali hadiah dan kain handuk. Hari ini saya akan menunjukkan cara ikatan bunga getih. Pertama, buat bulat macam ini. Kedua, masukkan satu tali, lilit ke sini, lalu sepitkan ke atas tali ini. Kemudian tarik tali, kemaskan. Ikatan bunga getih ini fungsinya untuk membentuk kedua tali yang berlainan saiz, mengikat kayu dan mengikat kemah. Assalamualaikum, saya mau mengikatkan simpul manok. Buat 2 bulat dan ambil satu kayu, masukkan lubang, tarik kedua-dua tali. Fungsi ikatan ini untuk benda licin seperti tiang, kemah, kayu dan selainnya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengikat tali sela pangkah. Fungsi ikatan sela pangkah ini adalah yang pertama, mengikat kayu silang. Yang kedua, menyambung tali yang berbeza. Yang ketiga, mengikat di tiang. Yang pertama, membuat simpul manok dan kemaskan. Dan mengambil kayu dan membuat silang kanan dan kiri. Buat kiri pula. Dan membuat lingkaran. Dan membuat simpul manok. Dah siap.